Tahukah anda bahawa ada sedikit perbezaan antara ALS NCOT 2022 dan juga ACLS AHA 2020? Yang pertama adalah atropine. Atropine yang digunakan untuk merawat bradycardia. Kalau AHA menggunakan 1 mg or each dose repeated for every 3 to 5 minit, maksimum masih lagi 3 mg. Manakala untuk NCOT ALS, dia menggunakan dos sebanyak 0.5 mg, masih follow konservatif dos yang lama, tetapi kedua-duanya maksimum adalah 3 mg. Yang kedua adalah adenosine. Adenosine yang diguna pakai bagi rawatan SVT. Untuk AHA, dia telah melimitkan hanya maksimum 2 kali percubaan, iaitu 6 mg followed by 12 mg. Kemudian yang seterusnya perlukan kepada expert opinion sama ada cardioversion ataupun boleh another trial. Bagi NCOT untuk adenosine masih mengekalkan 3 kali percubaan, iaitu 6 mg followed by 12 mg, dan yang terakhir telah naik sebelum ini 12 di akhir dos, kali ini sama telah naik ke 18 mg. Yang ketiga, amiodaron. Untuk amiodaron bagi stable white complex tachycardia, AHA menyarankan 150 mg IV over 10 minutes followed by maintenance if needed is 1 mg per minute over 6 hours. Dan kalau diperlukan untuk boluses, dia boleh lagi ulang semula dos tadi, iaitu 150 mg over 10 minit. Untuk NCOT 2022, untuk saranan bagi dos amiodaron bagi stable white complex tachycardia adalah sebanyak 300 mg over 20 to 60 minutes dan followed by 900 mg over 24 hours. Kalau rasa susah, senang sahaja, just download EMstat. Kita telah susun di dalamnya untuk kemudahan yang diguna pakai terutama di Malaysia. Awak nak guna mana satu, NCOT ke, AHA ke, UK base ke, bergantung kepada protokol yang diguna pakai di institusi masing-masing.